Jangan tengok video ni kalau tuan-puan dah ada simpanan sebanyak RM25,000. Sebab di video kali ni saya nak tunjukkan macam mana cara nak dapatkan item 10 dinar emas public gold walaupun kita tak ada bajet yang besar. Dekat tangan saya ini adalah item 10 dinar emas edisi public gold, di mana belakangnya disertakan sijil keturunan emas 10 dinar ni. Kalau nak beli terus, nilainya lebih kurang RM25,000. Besarkan jumlah tu, tapi jangan risau, kita tak perlu keluarkan duit banyak sekaligus. Caranya kita boleh menabung sedikit demi sedikit melalui akaun Muscat Public Gold. Berat 10 dinar ni adalah 42.5 gram. Jadi kita boleh capai simpanan tu ikut kemampuan sendiri. Contohnya, kalau konsisten simpan 2 gram sebulan, setahun sudah ada 24 gram. Dalam masa 2 tahun pula, dah lebih 48 gram. Cukup untuk tebus 10 dinar ini. Kalau nak lebih cepat, tambahkan simpanan ketiga ataupun 4 gram sebulan. Lagi banyak kena simpan, lagi cepat untuk capai target 10 dinar ini. Berapa 1 gram hari ni? Lebih kurang RM590. Jadi kalau tak ada bajet nak simpan 1 gram, tak ada masalah. Boleh simpan serendah RM100. 10 dinar ini antara simpanan jangka masa panjang yang sangat kukuh sebab nilai emas terbukti kekal sejak beribu tahun. Jadi kalau tuan-puan nak mula menabung emas tanpa perlu sediakan bajet yang besar sekaligus, tekan link di bio saya ataupun boleh refer punya video saya untuk daftar akaun emas secara percuma.